3 tanda Hari Raya Aidilfitri semakin hampir. Nombor 3 paling menakutkan. Pertama, jualan murah di sana-sini. Setiap kali musim perayaan, para peniaga pastinya mengambil kesempatan untuk membuat jualan murah. Tak kiralah sama ada jualan murah yang betul atau jualan murah yang fake. Oleh kerana Hari Raya Aidilfitri adalah perayaan terbesar di Malaysia, promosi jualan juga kelihatan agak lebih-lebih, menyebabkan perempuan yang sudah ada 7 pasang baju raya juga turut turun bertempur dalam promosi jualan murah tersebut. Hahaha. Kedua, saf solat tarawih tinggal 1 saf. Fenomena ini adalah fenomena biasa yang berlaku setiap tahun. Di awal bulan Ramadan, jemaahnya penuh masjid, tapi semakin hari semakin raib jemaahnya. Jangan sampai Iman dan Bilal sahaja yang melakukan solat tarawih. Yang masih tak tinggal solat tarawih, sila hadirkan diri dan ucapkan Alhamdulillah, terima kasih. Ketiga, opsikap. Opsikap yang keberapa juta kali dilakukan adalah suatu perkara wajib ketika musim perayaan. Bukan setakat semasa Hari Raya Aidilfitri, masa Christmas, masa Tahun Baru Cina pun ada opsikap.